Assalamualaikum, bersama saya Yasin Mahiran dalam channel Hartanah Pop, channel Hartanah popular anda. Jadi hari ni kita ada dekat Sirin Heights, sebuah rumah semi-D, double story cluster, type Verna. Rumah ni dah renovate, owner nak jual dalam RM980,000. So jom kita tengok dari POV rumah ni macam mana. Saiz tanah 2,376 square feet. Saiz binaan rumah dalam 2,126 square feet. Ada 4 bilik, 4 bilik air. Okey, kalau tengok rumah ni, depan dia kira facing open lah. Boleh parking kereta kat depan. So, kalau tengok dekat area porch kereta, tempat parking kereta ni boleh letak lebih kurang 2 buah kereta. So, di kat sana tu pintu utama dia. Rumah ni macam saya cakap tadi ada 4 bilik, 4 bilik air. Rumah ni dah renovated. Okey, kalau tengok rumah ni untuk parking, owner dah sediakan awning. So, masuk memang cuci kaki je. Dekat bahagian tepi belah semi-D ada ruang ni pun, dia owner dah sediakan awning. So, owner nak jual as is lah. So, kalau tengok ruang belah tepi semi-D ni, tadi saya kira lebih kurang dalam 11 ke 11.5 kaki. Okey, kalau tengok sebenarnya, dari sebenarnya yang bahagian dapur ni dia renovate, extend ke tepi. Kalau tengok sebenarnya kosong, tapi owner dah renovate. So kalau masuk tengok ruang dapur dia, saiz dia memang besar. Dan ini boleh jadi kawasan untuk laundry room. Ni ada pipe ni untuk letak washing machine. Kalau tengok sebelum dia renovate, dapur dia agak kecil lah. Kalau kita beli rumah lain yang belum renovate kan, dapur dia agak kecil. Dia sampai sini ke sini. Tapi owner dah extend. So dia saiz dia agak besar. Jadi kalau siapa owner baru beli rumah ni, tak payah risau dah pasal nak extend ke apa. So tadi kita masuk dari tepi. So ruang untuk tepi ni pun agak besar. Boleh jadikan ruang untuk gather kan. Ini kawasan parking tadi. So kalau kita masuk ikut depan, so ini main entrance rumah. Masuk je dalam. Ada ruang sikit. Ruang untuk sambut tetamu atau tempat letak rak kasut kan. So kalau masuk je tadi, ruang masuk-masuk kita akan nampak bahagian untuk ruang tamu lah bagi saya, sebab dia punya plug semua kat sini. Jadi dia dah sediakan plug kat sini, kita anggap ini macam ruang tamu. Dan ini dining area. Ni boleh jadikan kawasan dining area. Okay, kita pergi dapur balik. So daripada dining area masuk bahagian dapur ni, memang nampak luas dapur dia. Kita boleh, kalau nak, rumah ni dah siap renovate, mungkin just kita nak tambah untuk wet kitchen dengan dry kitchen je lah. Kita nak bahagikan kawasan. Okay, so ni tandas bilik bawah. Dia gelap sebab tak ada lampu. Memang luas. Tandas bawah memang luas, selesa. Dia berkongsi dengan bilik bawah. So ini bilik bawah. Saiz bilik bawah pun okey. Boleh muatkan seorang anak bujang, ataupun boleh jadikan guest room. Dan daripada bilik ni ada satu tingkap yang boleh terus sambung nampak ke dapur. And then daripada kat bawah tangga ni ada dia punya box untuk elektrik. Lepas tu ada ruang sikit, boleh simpan barang. Sekarang ni kita naik. Rumah ni memang owner beli, dia nak terus jual lah. Dia belum duduk lagi. So memang as is basic unit. So dekat atas ni ada ruang tamu sikit untuk privacy family. Ada ruang lah, ruang untuk buat mungkin
office kan. Jadi kita test tengok keluar. Okey. Ni ruang balcony. Ruang balcony rumah. So dia bersambung dengan belakang dia sebab semi-D cluster kan. So daripada sini kita boleh nampak depan macam mana. Maksudnya atas ni setiap bilik ada bilik air. Oh, setiap bilik ada bilik air. Master bedroom ni. So kita masuk master bedroom dulu. Size master bedroom dia agak decent untuk sebuah semi-D. Ruang untuk dia punya master bedroom. So ini tandas master bedroom. Ini bilik kedua belah atas. Kita masuk dulu. Macam tadi Faizul cakap, setiap bilik ada tandas sendiri untuk belah atas ni. Belah bawah pun tandas sendiri tapi kongsi dengan orang luar yang duduk kat belah bawah. So, ini bilik yang last. So, ni saiz ruang bilik kat belah atas. Ni ada ruang mungkin untuk letak aircon kan. Kawasan sini sekarang tengah panas waktu tengah hari. Tapi bila ada dalam rumah ni, walaupun tak ada kipas, masih dalam keadaan sejuk. Okey, jadi rasanya itu je untuk house tour kali ni. Kalau ada yang berminat nak tengok rumah ni, boleh contact, nanti saya letak link atau nombor telefon saya kat bawah, boleh contact saya. So jangan lupa untuk like, share and subscribe. Jumpa next video. Assalamualaikum.